Pro 2 Alza 2026 hadir dengan penambahbaikan yang lebih menarik menjadikannya antara MPV keluarga paling moden dan praktikal di pasaran Malaysia. Model terbaru ini menampilkan reka bentuk yang lebih elegan dan premium dengan gabungan teknologi terkini serta keselesaan yang dipertingkatkan untuk memenuhi keperluan keluarga moden. Bahagian hadapan Alza 2026 menampilkan grill yang lebih besar dan bergaya bersama lampu utama LED penuh yang memberikan pencahayaan lebih terang serta penampilan yang lebih mewah. Lampu siang LED yang direka tajam menambahkan lagi identiti moden kenderaan ini. Dari bahagian sisi Pro 2 Alza 2026 kelihatan lebih dinamik dengan garisan badan yang kemas dan aerodinamik. Rim alloy 2 tone bersaiz 17 inci memberikan sentuhan sporty manakala cermin sisi dengan lampu isyarat LED serta fungsi lipatan automatik meningkatkan kemudahan penggunaan harian. Bahagian belakang pula dilengkapi lampu LED penuh yang bersambung merentasi pintu belakang memberikan rupa lebih eksklusif dan moden. Di ruang dalaman Pro 2 Alza 2026 menawarkan kabin yang luas dan selesa untuk 7 penumpang. Tempat duduk menggunakan material premium yang lembut dan tahan lama manakala susunan tempat duduk fleksibel membolehkan ruang kargo diperbesarkan apabila diperlukan. Papan pemuka direka dengan gaya minimalis moden serta dilengkapi skrin infotainment sentuh 10 inci yang menyokong Apple CarPlay dan Android Auto untuk sambungan telefon pintar yang lebih mudah. Cluster meter digital memberikan paparan maklumat yang jelas kepada pemandu sementara sistem pendingin hawa automatik dengan corong udara untuk barisan kedua dan ketiga memastikan semua penumpang menikmati perjalanan yang selesa. Selain itu terdapat juga pengecas tanpa wayar port USB Type-C dan sistem kemasukan tanpa kunci yang menambahkan lagi kemudahan kepada pengguna. Pro 2 Alza 2026 dijana oleh enjin 1.5 liter dual VVTi yang dipadankan dengan transmisi DCVT generasi terkini. Gabungan ini menghasilkan pemanduan yang lancar, penjimatan bahan api yang baik serta prestasi yang mencukupi untuk kegunaan harian dan perjalanan jauh. Sistem suspensi yang dipertingkatkan memberikan keselesaan lebih baik walaupun melalui jalan yang tidak rata. Dari aspek keselamatan, Alza 2026 dilengkapi dengan pakej Pro 2 Smart Drive Assist yang merangkumi sistem brek kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan, bantuan kekal lorong, kawalan jelajah adaptif dan pemantauan titik buta. 6 beg udara kawalan kestabilan elektronik, sistem ABS EBD serta kamera 360 darjah turut disediakan untuk memberikan tahap perlindungan yang tinggi kepada pemandu dan penumpang. MPV ini juga menawarkan ruang simpanan yang banyak di seluruh kabin menjadikannya sangat praktikal untuk keluarga besar. Rekaan pintu yang luas memudahkan keluar masuk penumpang manakala ruang bak yang besar mampu menampung pelbagai barangan untuk perjalanan harian atau percutian keluarga. Secara keseluruhannya, Pro 2 Alza 2026 merupakan MPV yang lengkap dengan gabungan reka bentuk moden, teknologi canggih, keselesaan tinggi dan tahap keselamatan yang mengagumkan. Ia sesuai untuk keluarga yang mencari kenderaan praktikal tetapi masih mempunyai gaya dan prestasi yang baik. Adakah anda rasa Pro 2 Alza 2026 ini mampu menjadi MPV keluarga terbaik di Malaysia pada tahun ini? Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak video terkini mengenai kereta baharu, spesifikasi menarik dan perkembangan dunia otomotif.